hati sering gelisah, antaranya sebab kita lalai dari Allah. Yang kedua, sebab kita sibuk dengan selain Allah. Pertama lalai, lupa Allah, lalai daripada Allah. Yang kedua, hati ni kenapa gelisah? Sebab dalam hati ni, you all semua letak segala-gala dalam hati. Sebab tu dah ingat saya sebut dalam kuliah-kuliah saya. Jangan letak makhluk dalam hati. Jangan pernah meletakkan sesiapa dalam hati. Kita pasti akan gelisah. Ya. Padahal tak ada apa pun. Kerana sifat hati ni kan memang dia begitu. Dia gopoh, dia gelisah, dia tak tenang. Itu sifat hati. Jadi kalau kita letak sesuatu selain daripada apa yang sepatutnya kita letak, gelisahlah dia tu. Jadi apa kunci ketenangan? Ingat Allah. Ingat Allah, ingat orang yang kita nak ingat. Itu okey. Ingat Allah, ingat kepada benda yang kita nak. Ingat Allah, ingat kepada sesuatu tempat yang kita nak pergi. Maka kita tenang. Okey,